Volkswagen Polo Sedan datang ke tempat kami hari ini untuk kita settlekan masalah absorber kereta beliau. Owner Mr. Raja Segaran datang daripada Nilai. Dia bagi tahu saya bila bawa kereta ni memang rasa tak firm, belakang tu berenjut-renjut. Jadi saya ambil kereta ni dan saya test. So betul, memang apa yang Mr. Raja Segaran cakap betul. Memang rasa tak selesa dan rasa berbuai-buai. Jadi selepas test, saya terus masuk dekat tester machine untuk kita dapatkan bacaan ground contact. So dekat sini you guys boleh nampak depan kiri 26, depan kanan 27, belakang kiri 27 dan belakang kanan 28. So bacaan untuk absorber kereta beliau memang agak lembut. Jadi dengan bacaan macam tu, kami terus masukkan dekat hoist dan buka ke 4 batang absorber dan kami minta foreman kami tekan. So dekat sini you guys boleh nampak bacaan yang di atas 20 memang lembut guys. Sebab itulah kereta ni bawa rasa tak sedap, especially yang duduk belakang tu akan rasa pening. Jadi kemudian kami mengambil sedikit masa untuk kita refurbishkan absorber ni kepada 40% stiffer untuk kita mantapkan semula handling Volkswagen Polo Sedan ni. A few moments later. Jadi selepas siap je absorber ni, kami minta foreman kami tekan untuk kita tengok macam mana compression dan rebound. So dekat sini you guys boleh nampak memang agak keras, tetapi you guys jangan risau, comfort you guys tak akan hilang. Jadi selepas kami tekan semua dan kami mula check parts wear and tear, dan agak banyak juga parts yang rosak sebab kereta ni pun dah berusia lebih daripada 10 tahun. Jadi kemudian kami pun dah minta permission daripada Mr. Raja untuk kita tukar barang-barang yang rosak. Jadi selepas semuanya sudah dipersetujui, kami mulakan proses pemasangan untuk keempat-empat side. Selepas siap, saya terus ambil kereta ni dan saya test dengan Mr. Raja. Memang rasa firm, satu bunyi pun dah tak ada. Alhamdulillah. So kereta ni memang dah sedap handling dia. Jadi selepas test tu, untuk dapat confirmkan lagi, untuk kita double confirmkan lagi bagus ke tak bagus compression dan rebound dia, kami terus masuk dekat tester machine. Terus kat sini you guys boleh nampak depan kiri 14, depan kanan 16, belakang kiri 18 dan belakang kanan 18. So bacaan untuk absorber kereta Volkswagen Polo Sedan ni dah di bawah 20. Barulah kereta ni jadi stable. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan kereta sedan, MPV ataupun SUV, ada masalah berbuat absorber tu lembut sangat, senang je cara untuk settlekan. You guys kena like, follow dan share video ni. Kemudian you guys kena masuk dekat link bio saya ataupun Roger dengan nombor yang tertera di paparan skrin. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.